Baik, SARA tahun ini untuk semua rakyat yang RM100 ni, kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, kita kreditkan pada 9 Februari 2026. Ini dengan maksud persiapan Ramadan Karim, kullu am wa antum bi khair, dan juga untuk sambutan tahun baru Cina. Ini hebat Malaysia. Hebat ni Malaysia ni. Itu ikut nawaitu masing-masing. Kita ambil untuk imarah Ramadan, ataupun Luke ambil untuk imarah tahun baru Cina. Salurannya itu kepada peniaga kecil. Ramai juga bangkitkan di kampung, dia tak berdaftar. Jadi tahun ini kita nak cuba libatkan pendaftaran baru, program SARA kepada peniaga-peniaga kecil, kedai-kedai kecil, runcit ini. Target kita ialah 10,000 peniaga kecil yang terlibat dalam program SARA untuk tahun ini. Mana tambah 10,000 kedai-kedai kecil itu akan bermanfaat.